Dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi pakaian. Sungguh selesa jika dipakai. Dari bulu menjadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi pakaian. Sungguh selesa jika dipakai. Memang ia sumber asli dari haiwan juga tumbuhan. Lembut selesa menyerap lembapan, sangat elok bila dipakai. Dari fosil menjadi minyak, dari minyak menjadi kain, dari kain menjadi pakaian. Agak panas jika dipakai. Memang kain sintetik tidak selesa untuk dipakai. Agak panas dan kalis air, namun pasti ada gunanya. Dari ulat menjadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi pakaian. Agak mahal untuk dipakai. Begitulah tadi murid-murid, sebuah lagu yang bertajuk Asal Pakai. Lagu ini menceritakan tentang asal-usul pakaian yang diperbuat dari pelbagai jenis bahan yang terdapat di bumi kita ini. Dan sememangnya hari ini kita akan mempelajari tajuk bahan. Jom. Terdapat 4 jenis sumber asas. Sumber asas yang pertama daripada tumbuh-tumbuhan. Sumber asas yang kedua daripada haiwan. Sumber asas yang ketiga daripada petroleum. Sumber asas yang keempat daripada batuan. Dapatkah kamu senaraikan keempat-empat sumber asas tadi? Tulis di dalam buku tulis kamu serta berikan contoh peralatan atau objek yang diperbuat daripada setiap sumber tadi. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye-bye.